Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita berada di pelancaran Pro 2 EV pada 1 Disember 2025. Okay, ini adalah kereta EV yang pertama daripada Pro 2. Nama dia adalah QVE, ya, Pro 2 QVE. Untuk model kali ini hanya dua warna saja yang dikeluarkan. Satu adalah warna ini dan lagi satu adalah warna yang ini. So kita lihat warna yang ini. So ini adalah warna yang lagi satu tu, ya. Saya suka warna ini. Warna ice apa benda tak tahu kan. So Pro 2 QEV. Lepas ini kita akan tengok ruangan dalaman dia. So kita lihat dulu bahagian tepi untuk Pro 2 QEV ni. Okay, ini bahagian tepi Pro 2 QEV. Okay, untuk saiz tayar dia ni, dia datang dengan saiz 18 inci, ya. Hanya satu variant saja. Hanya ada Pro 2 EV ni hanya satu variant saja, iaitu yang ini. Ini warna ni, saya suka warna ni. Baik, untuk harga dia adalah 80,000, tidak termasuk bateri. Tapi apa-apa pun kita akan update harga dekat website kita, Yang ini yang tak official lah. Sebab kita pun tak dapat info yang lengkap dari Pro 2. Hanya info yang macam ini sajalah. Hari ini pelancaran untuk Pro 2 hanya ada di Pro 2 Jalan Lahad saja. Kenderaan kita hanya ada di Pro 2 Jalan Lahad saja. Kalau mana-mana orang yang ada berdekatan Ipoh nak datang lihat model ni, boleh datang di Pro 2 Jalan Lahad. So lepas ni kita akan tengok dalaman. Baik, untuk pintu dia, nak buka dia kena tekan sini. Tekan situ dan tarik. Ada ruang kunci pun ada situ, Baik. Untuk material seat dia adalah semi leather dan berbentuk bucket seat, memang cantik lah. Design cantik, pattern cantik. So kita tengok sikit dia punya ni, red stitching. Dan ini kain, ni leather. Kain dia, bentuk dia pun pelik-pelik sikit tapi cantik. Okey, kemudian ini adalah the whole seat dia untuk bahagian hadapan. Untuk bahagian tengah dia ada gearing. Macam kereta auto biasa, cuma yang ini menggunakan bateri, tak menggunakan petrol. Okey, ini bahagian dashboard. Nanti kita akan tengok dari belakang dashboard dia macam mana, steering macam mana. Dia datang dengan electric seat, electric seat. Ini untuk driver side, passenger side tak pasti, nanti kita check. Ini window semua auto. Material soft touch. Okay, ini the whole pintu. Baik, kita lihat di bahagian belakang. Baik, untuk belakang pembuka dia dekat atas, Pembuka pintu dia dekat atas. Baik, kita tengok ruangan di bahagian belakang. Seat sama, semi leather. Bahagian belakang. Kemudian bahagian seat sini ada ruangan simpanan barang. Terdapat juga USB Type A dan Type C dekat belakang. Hook untuk barang. Ambient light pun ada, Untuk kereta ni dia ada ambient light, dah siap ada dah. Tapi ini siang tak berapa nampak sangat lah. Okey, ini adalah the whole dashboard dia. Dashboard dia memang cantik. Ini bahagian aircon, controller, center console dan juga steering. So kita akan tengok bahagian steering. Kereta ni rasanya ramai yang minat, cuma harga dan dia punya condition macam bateri dia beli berasingan tu yang membuat korang pening sikit lah. Tapi daripada segi design cantik lah. Cuma orang yang mencari kereta yang besar, ini tak berapa sesuai lah, sebab saiz dia tak besar sangat. Tapi kalau yang mencari kereta untuk town area, untuk hantar anak sekolah, pergi kerja balik kerja yang berdekatan, kereta ni dah sangat-sangat cun dah. Okey, untuk harga kita akan update dekat website nanti. Harga kita update website.
anda boleh refer kat website kita untuk tahu detail lah berkaitan kereta ni. Sebab kita pun tak dapat gambaran yang sangat-sangat detail. Bahagian atas dia warna gelap warna gelap. Lampu ada dekat tengah, ada lampu. So basically inilah dia kereta EV dan enjin dia. Tapi tak ada apa nak lihat lah. Yang ini dia ada still ada coolant juga, walaupun dia EV masih ada coolant. Ini maybe coolant untuk bateri lah. Okay, tapi enjin dia compact lah. Enjin keluar. Dia still ada bateri yang biasa ni. Bateri yang biasa masih ada. Cuma bateri yang besar tu pun ada jugalah. Lain macam dia punya enjin, tapi cantik lah, kemas. Ni. Okay, ini pula adalah bahagian belakang kereta ni Overall sangat cantik lah. Depan, belakang, kiri, kanan memang cantik. Untuk dia, nama dia QVE QVE Pro 2 QVE. Ini bahagian belakang. So untuk buka pintu belakang dia buat style Volkswagen. Tekan, tarik. Alright, tekan, tarik. Ini adalah ruangan belakang dia. Tak besar, kecil. Tapi okey, decent size. Cuma yang tak shock dia adalah dia tak ada tayar spare. Tayar spare tidak diberikan. So memang kereta EV kebanyakannya memang tak ada tayar spare lah. Kalau nak ada tayar spare kena beli kereta yang biasa. Baik, sebelum kita akhiri kita punya video ni, kita akan lihat sekali luaran dia macam mana. Hari ni ramai orang sebab pelancaran hanya ada dekat Pro 2 Jalan Ahad sahaja. Jadi kita akan tengok kiri, kanan, depan, belakang. Ini bahagian belakang. Tepi. Mall pun tak banyak lagi dan bahagian hadapan. Ini untuk warna yang macam warna kelabu, sikit-sikit kelabu lah. Tapi memang garang lah. Kita tengok dia punya kunci lawa macam kereta. Macam kereta. Macam kereta. Sama sebiji kereta, kunci. Tengok meter dia. Start. Tak ada bunyi enjin Itu meter dia fully digital. Ini lawa. Ini apa, video ke? Ini video, kamera ni. Video. Kamera. Maknanya dia pakai kamera juga untuk dia punya pemandangan belakang, pakai kamera. Dahsyat. Ini infotainment rasa biasa je lah. Dia lain lah. kita tengok. Buka. Ini kita tak panggil infotainment biasa. Ini kita panggil Media Display Unit, MDU dia. Okay. So this is the brain lah, otak dia. So dia ada Apple CarPlay, Android Auto. Lepas tu most important thing is this one lah. So kat sini, ini kita boleh control dia punya kereta through this je. So dia ada link dia. Link ni macam all the bunyi-bunyi ke, kita nak connect dengan kita punya handphone ke, wifi ke, and everything lah. So drive safely ni, ini untuk macam dia punya ADAS. So kita nak sensor parking dia, parking dia kita boleh kuatkan ke, nak sensor slow sikit ke apa ke, semua ada kat sini lah. So ini secara surface je lah. So driving safely ni untuk ADAS dia. So untuk EV ni untuk charging dia, macam schedule charging, discharging, consumption. Sekarang semua yang charging tadi ni, yang macam sekarang bateri 89%, boleh pergi 396 km. Lepas tu tapi yang paling best ni lah. Betul lah, ini antara yang paling best lah. Ini jelas gila. Kita tak panggil rear view camera, mirror, kita panggil rear view camera. Rear camera. Lepas tu kat sini ada SOS. So kalau bateri habis tengah jalan, kita boleh tekan. Kalau kita accident pun kita boleh tekan. Tapi kalau kita accident, one thing, dia akan terus call pergi ke 999. Kita dia ada bunyi safety dia. Kalau kita, contoh kita duduk dalam kereta sekarang macam ni, lepas tu tiba-tiba ada, kita terlupa anak kita dalam kereta, dia akan bunyi sensor. Mana dia boleh detect human lah dalam? Not even human.
Binatang pun boleh? Nafas kita mana boleh detect. Wah. Kita orang try tu hari masa Yeah. training. Kata kan? Macam tu je. Oh, ada bunyi? Serius lah? Lagi-lagi apa feature dia best? Berai. Teling je lah dengan kita punya handphone. That's all. Oh, okay, kaki panjang belakang okey ke? Okey. Ya. Yeah. Dengan ketinggian 179. Masih okey? Alright. Sebelah sini. Sebelah drivers. Dia tak ada power. Sini tak ada power lah. Driver seat Normal sahaja. driver seat saja power. Okey. Okay, ni gear knob dia ada P, reverse, neutral, drive. So kalau Tekan kita je? nak tekan, pusing je. Macam ni, kita pusing je macam tu. Tapi tak boleh lah. Sebab kita tak aktifkan dia punya sistem. Lepas tu yang ni driving mode dia. Kita ada 3, auto, driving and juga dia ada eco, normal dengan sport. Tengok je mana best. Betul. Nanti kalau dapat bawa lagi best. Rasanya power. Sebab horsepower dia tinggi kan? Horsepower dia 204 201. 200 tak, yang 201 tu yang internal punya. Kalau 200 tu pun dah lebih daripada F50 dah. F50 yang paling tinggi pun 18 lebih. Wah, dia lagi power. Tanya top dia berapa? Top 280 lebih. Masya Allah. Nak race ke apa kereta ni? Okey. Ada 6. Okey, terima kasih Encik Hakim atas penerangan tersebut. Sangat cantik. Kalau nak order, boleh jumpa Encik Hakim dekat Perodua Jalan Lahad Ipoh. Recommended person, handsome dan bergaya. Mantap. Mantap. Okey, kita tengok pula lagi sekali warna ini Warna ini warna ni lawa lah, Cok. Warna ni lawa. Tapi terlalu banyak orang, ruang tak ada, jadi kita kena agak-agak lah tengok. Tapi kalau anda nak lihat, anda boleh datang ke showroom Perodua Jalan Lahad untuk lihat kenderaan ini. Sebab display car hanya ada di Perodua Jalan Lahad saja. So kalau saya beli, insyaAllah color ini yang saya beli. So banyak orang mencuba. Tapi test drive unit belum ada lagi. Ini cuma display unit sahaja setakat ini. Okay, So berminat atau tidak, anda boleh lihat di website saya untuk maklumat lanjut berkaitan kereta ini, harga, spek dan sebagainya. Anda boleh lihat kemudian di website saya. Baik, kepada anda yang berminat dengan Perodua QVE ni, anda boleh datang Perodua Jalan Lahad nak lihat. Kalau anda tak ada masa, anda boleh ke website saya dan lihat. Detail saya letak dekat website saya, so anda boleh lihat di sana. So ada 2 variant warna. Satu warna ini, lagi satu warna yang ini So ada 2 warna sahaja. Harga bermula daripada 80,000, tak termasuk bateri. Baik, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum.